Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang dikasihi sahibul fadilah Ustaz Hishamuddin selaku ketua mutawif dan pembimbing ibadat haji bagi kembara umrah. Seterusnya Ustaz Haji Syafiq dan juga barisan kepimpinan pembimbing mutawif imam di kita yang menjadi duyufur rahman pada kali ini. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada dia tak nak cakap panjang, mungkin kurang daripada setengah jam, sebab kalau berlawan atas bawah dan kita pun baru mukadimah hari ini. Jadi kerana tajuk, kita akan bincang secara ringkas dan insya-Allah gelanggang seterusnya pada malam ni sahabat kita, mungkin esok saya akan sentuh beberapa perkara sahaja untuk sisi saya, sama-sama kita renung ini insya-Allah. Pertama, saya katakan begini, haji ni dia ada satu tujuan. Tujuannya namanya qasad. Apa makna qasad? Tuju. Macam kita duduk sini ni, kita punya hati macam-macam. Nak ni, macam-macam. Tapi kita kena sedar bahawa bila haji ni dia ada tujuan dia. Kata Imam Abu Hanifah dan juga mazhab Hanafi, bila dia mendefinisikan haji dengan menyebut qasdu Makkah li ada'in nusuk, kita nak pergi ke Makkah, menuju ke Makkah kerana nak tunai ibadat. Itu dia. Kita pergi ke Makkah kerana nak tunai ibadat. Berlainan kita pergi tempat lain. Sebab itu sepanjang tuan-tuan berada di Mekah, di Madinah, 90% urusan tuan-tuan untuk ibadat. Ibadat solat utamanya, ibadat zikir, ibadat sunnah, ibadat-ibadat yang lain itu mengiringi ibadat-ibadat tersebut. Cuma istimewanya di sini adanya ibadat tawaf, adanya ibadat umrah, yang lain tak ada tempat. Duk Malaysia nak tawaf tak boleh. Tuan-tuan tawaf di Malaysia tu replika, tak dapat pahala. Tapi sebahagian daripada gambaran untuk nak tunjukkan itulah secara praktikal yang akan tuan-tuan buat hak di Kaabah sebenar. Jadi tuan-tuan, bila kita faham tugas macam ni, kita ni ada masa berapa hari? Boleh jadi 46 hari. 46 hari itu tak banyak. Sebahagian daripada kalangan kita sudah habis 10 hari lebih dah. Dan saya katakan, dalam bahasa paling mudah, kemuncak ibadat haji ni kita letak lebih kurang dalam 13 atau 14 hari atau 15 hari. Itu sahaja. Jadi bermula daripada 1 Zulhijjah macam sekarang, sampailah kepada 13 Zulhijjah. Kok lajaklah, takut nak tawaf lewat sikit kerana terlalu sibuk, sampailah 14, 15. Waktu ini adalah waktu prime. Dan kita ucap terima kasih kepada kembara, kepada
ustaz kita, masyayikh kita, dia bawa awal ke sini. Jadi bila kita bergelanggang di sini, yang sepatutnya kita kena ambil kecaknaan sungguh-sungguh. Nombor satu, kita kena fikir macam ni. Sebagaimana niat kita tadi mari ke Mekah nak buat ibadat. Sekadar kita kata nak release tension ataupun nak healing. Balik duduk Malaysia sibuk sangat, sini nak buat tenang sikit. Tak. Kita ada agenda yang mesti kita buat. Makanya agenda itu kita lebih dekat kepada Tuhan. Nombor satu, tuan-tuan. Tuan-tuan duduk sini, 3 perkara yang tuan-tuan buat. Nombor satu, tidur. Jangan tak tidur. Tapi janganlah tidur dalam majlis ni. Tidur. Itu lumrah manusia, tidur. Nombor 2, makan. Alhamdulillah, dua-dua tu kita penuhi. Ada makan. Nombor 3, hak paling penting, ibadah. Jadi selama kita duduk Mekah ni, umur kita 50 tahun, 60 tahun, hatta 70 tahun, kita nak jadikan momen masa, waktu yang kita berada di sini ni, itulah waktu puncak lebih ibadat kita berbanding dengan tempat lain, berbanding dengan masa lain. Kali ini adalah peluang yang terbaik. Sebab semua kita ni niatnya satu. Semua kita ni niatnya satu. Tak ada 2, tak ada 3. Saya pimpin, saya tak nak suruh tuan-tuan jawab, biar saya jawab lah. Apa niatnya? Niatnya semua di kalangan kita nak dapat haji yang mabrur. Bila kita niat nak dapat haji yang mabrur, watak kemabruran itu kena berlaku sebelum tu, jangan selepas tu. Sebab itu Imam Nawawi awal-awal lagi sebut mukaddimah ni. Jadi poin ni amat penting. Oleh kerana itu, apa yang kita nak buat di sini? Nombor 1, solat. Solat ni kita nak ada 3 perkara. Perkara pertama, kita nak solat fardu berjemaah. Di sebalik solat fardu berjemaah ni, kita nak solat fardu ni kita tunggu waktu. Saya bila saya tengok ramai macam ni, mungkin saya kena bincang dengan ustaz kita ni, dengan ustaz sebab kita jadikan Tok Imam duduk atas ni. Satu sah lagi di sini. Kita boleh susun supaya ramai boleh. Jadi hak sahabat-sahabat kita nanti ada seorang dua mari sebelah ni kita boleh rapat lagi. Yang atas kapet baru. Dan kalau ada seorang dua tu tak apa, mungkin akan datang ada orang nak meninggal, ada orang nak ni. Sekarang pun saya tengok sudah ramai sama. Nombor 1, semayang. Jadi semayang yang kita nak, tuan-tuan, kita tunggu waktu. Ini pahala namanya riba. Kita semayang, hadis sebut intizarus salah ba'da salah. Kita sembahyang awal waktu. Satu riwayat amalan yang paling afdal adalah semayang awal waktu. Yang ketiga, kita semayang pakai sarpam bagus sendiri. Ini tak berlaku kat lain. Kalau kita jadi Tok Imam, Tok Bila pun kampung kita tak buat sana. Memang tak buat. Buatlah sekali. Tapi sini kita ambil peluang. 40 hari semua semayang lima waktu, semayang duduk sah depan-depan belakang ni. Oh, itu pribadi kita. Pemimpin agung. Allah sebut apa? Allazina immakannahum fil aqaqamis salat
kebuni kaki semayang. Ini sibrah cara Islam. Bukan teori. Solat. Suami isteri, wa'mur ahlaka bis-salah. Itulah keluarga. Nabi Yahya, zuriyah dia dalam doa, askantu min zurriyati biwain ghairi zi zara'in da baitikal muharram. Kemudian disebut doa supaya salat, semayang. Jadi rupa-rupa ini paling besar. Saya kena rekas masa tak ada, tinggal 15 minit lagi. Okey, nombor 2. Hari ni saya pendek sikit sebab isi bawah. Bawah tak sedang. Tuan-tuan aku tengok kita kena raih semua. Jangan kita seorang je nak tu. Kita raih semua. Nombor 2. Jangan lupa. Ambil peluang sembahyang sunat rawatib nombor 1. Apa makna rawatib? Sembahyang mengiring waktu. Yang ini kita entengkan, tetapi sebenarnya dalam 2 riwayat. Satu hadis Ummu Habibah, satu riwayat Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab atau Amr bin As, Abdullah ibn Amr bin As. Dua riwayat ini menyebut solat sunat rawatib ada 10, satu riwayat ada 12. Yang 10 tu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas isyak, selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Riwayat yang kedua 4 rakaat sebelum zuhur dan juga 2 rakaat selepas zuhur. Ini menjadikan 12. Hak lain sama semua. Riwayat yang lain menyebut 2 rakaat sebelum subuh, kita juga boleh buat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat lepas zuhur. Pahalanya Allah bagi itu zuhur saja. Sebelum asar ada 2 riwayat, ada kata 2 rakaat, ada kata 4 rakaat, buat macam merdeka hamba daripada kalangan daripada anak-anak Nabi Allah Ismail. Ini dipanggil sunat ghair muakkadah. Hak muakkadah tadi 10 ataupun 12. Tapi hak ni boleh buat. 2 rakaat sebelum maghrib itu juga boleh buat. Berdasarkan hadis sahabat Nabi, bila orang asing mari selepas azan, mereka tengok mereka bertebaran sembahyang. Seolah-olah selesai dah sembahyang. Sebab cari tiang belakang pakat sembahyang semua. Rupanya mereka sembahyang 2 rakaat sebelum tu. Nabi sebut dalam hadis Muslim, sallu qabla al-maghrib, qabla al-maghrib 5 jam. Kamu solat sebelum maghrib, kamu solat sebelum maghrib bagi siapa yang nak mahu sembahyang. Maknanya pahalanya banyak. Apa kelebihan? Kelebihannya Allah bagi mereka ini akan dapat seolah-olah satu istana dalam syurga. Dia ada beberapa perkara. Bila sebut istana, rumah, nombor 1 saya kata kat tuan-tuan, ada 2 perkara jangan warak, kena tamak. Perkara pertama kena tamak hak syurga. Perkara kedua kena tamak berkenaan dengan ilmu. Hak syurga ni maknanya hak pahala, maknanya sungguh banyak. Kita tak bolehlah kata, ustaz saya dah semayang dah 4 hari dah, jadi saya dapat 4 istana, jadi saya nak tak boleh juga ustaz. Syekh, ada tak nama upgrade? Dapat kereta kacil sampai 15, tukar emas sebuah, tukar pula emas batch 900. Itu tu kita jalan atas jalan raya, orang elok seluruh. Apa maksudnya dalam ibadat ni biar kita dapat banyak. Fastabiqul khairat. Allah sebut sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jadi nombor 1 sembahyang sunat. Jadi ini daripada lepas maghrib kan, sebelum maghrib kita pakat mari sembahyang.
kita tunggu waktu. Ini satu. Nombor dua, sembahyang malam. Saya dengar kita join sembahyang malam. Mudah-mudahan sebagaimana kata Nabi, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum, kita dapat buat betul. Jadi saya nak ceramah banyak tapi bunyi buat tak tahu fahamlah. Ni mukadimah tak apa. Cuma saya juga akan katakan, saya nak sangat macam sahabat kita ni ada depan ni duk menulis ni baguslah. Tuan-tuan tak menulis ni bagus sebab tuan-tuan ni akar macam Imam Syafi'i. Dengar ingat lagi. Imam Syafi'i dengar. Kalau kita baca dalam buku lah. Tapi kita bawa catatan, kita tulis insya-Allah supaya kita ingat. Saya sebenarnya ada 2-3 perkara dalam masa yang ringkas ni. Nombor satu, saya juga bercita-cita saya nak ajak tuan-tuan dalam masa yang kita ada ni esok lusa, sebelum kita pergi buat haji betul, pakai ihram, saya nak ajak tuan-tuan sama-sama melayari, pergi ke Mekah, kita renung nostalgia haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tuan-tuan perasan tak? Kadang-kadang kita turun yang duduk dekat dengan Safwa. Turun nak gilik mata, tengok lepas asar ke, kadang-kadang lepas maghrib ke. Salah satu yang dia ceramah tu ialah haji Rasulullah. Kami telah syarah kitab tu satu nama, tapi kami perlu tengok balik macam mana Nabi syarah, macam mana Nabi tunjuk kita haji dia, supaya kita ni betul-betul ikut. Dengan meraihkan mazhab Syafi'i, betul, tapi kita nak tahu macam mana 1400 tahun dulu, pada tahun ke-10 Hijrah, Nabi seru manusia supaya jom pergi Makkah bersama kami. Lebih daripada 1000 lebih orang, 100,000 lebih. Ada kata 124,000, capur semua lepas pada tu, pakat mati. Macam mana perjalanan tu, macam mana sahabat ialah jadi. Jadi insya-Allah kita Nabi lalu terakhir, saya juga melihat tuan-tuan menggunakan masa yang baik. Tapi alangkah baiknya sebelum tuan-tuan buat haji, apa kita sajakan saya camping sikit, camping sedekah Quran. Dan saya dah kenal ni, namanya ramai kecil ada berapa, 121 ke apa ke. Sebab Nabi kata antara sedekah yang kekal selama mana ada tu namanya sedekah Quran. Jadi sebelum kita sedekah tu, kita sedekah dah, tapi kita bacalah Quran hak kita sedekah tu, buat sini. Hak mampu 50, hak tak mampu 10 lah. Dan kita sedekah ni kita buat baca sebelum kita pergi Mekah, sebelum dalam masa 15 hari ni kita khatam Quran. Jadi ada masa kita boleh buat. Tuan-tuan tahu tak? Kita duduk di Safwa, saya tak berapa kagum pergi Masjid Haram, pergi sekali-sekala je. Cikgu Syafi'i tu, Ustaz Syafi'i kuat pergi. Ada grup orang tua duduk belakang, orang tua. Anak 2-3 orang. Dia berlawan ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna, baca tengok laju. Sudah dia ngaji semuka ni, orang tu pula ngaji. Lepas tu ni, tanya, khatam. Ni, masa kita duduk arah. Jadi kita pun duduk di Mekah. Mekah lah tempat turun Quran. Dekat sini, takkanlah kita tak boleh nak khatam Quran. Sekurang-kurangnya sekali kita cuba khatam. Saya ada buat percubaan. Rupa-rupanya boleh khatam Quran. Tapi itu saya nak cakap sudut lain lah. Tapi kita buat dulu sikit. Mungkin semua akan tengok, semua baca. Kita pun baca, orang lain pun tunjuk pakat baca ni. Baca tak boleh lah baca ngaji berlagu. Dia baca dia panggil hadar ataupun sardan.
Cara ni adalah penting. Sekurang-kurangnya kita duduk Mekah, kita duduk Madinah, sekali kita khatam Quran. Sekali khatam Quran. Baik. Dan saya syurkan juga daripada duit tersebut, beli satu jam fajar, bukan macam jam ni lah, jam besar ni sikit, kita cantum sebagai surau kita lah. Jadi kawan kita tu bila tengok tahu jam ni masuk waktu pukul berapa, tengok waktu Mekah. Jadi mereka boleh alert betul-betul lah. Ni masing-masing duk anggap tepat, bukan tak tepat, tapi secara resmi mata boleh tengok. Saya ingat dalam 200 riyal, 100 riyal sahaja je. Jadi kita letak satu, insya-Allah saya rasa cukup baik. Itu saja yang saya nak sampaikan hari ini. Saya minta maaf hari ini kita tak panjangkan kerana waktu dan suasana sikit masing-masing nak sampai sini. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi